Okay, jom couple. Oh tak, kita tak jual jom couple. Kita jual ayam couple je. Ha? No. Mana okey. Usha tak ada. Hanya saya je. Usha tak ada. Usha tengah kerja kot. Satu muka macam Kamal Adli. Tak ramai cakap muka saya macam Kamal Adli. Saya bukan Kamal Adli. Saya bukan Kamal Adli. Siapa dapat dua ni? So beli sekarang. Siapa dah beli yang family? Habis last keluarga sebab keluarga. Kita nak habiskan keluarga je. Sebab kita nak pulang balik jumpa keluarga. Balik jumpa keluarga. Tapi saya nak balik tengok siapa. Cepat. Indahnya insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih mencari duit kat sini untuk jual ayam. Mengapa kita terpisah dari darah? Di dalam live kali ini, kita dapat melihat Kamal Adli mempromosikan produk Pak Mat Western. Tetapi lain pula yang menjadi perhatian netizen apabila mata Kamal Adli dikatakan sembab kerana kuat menangis. Betul ke? Apa pun, mari kita saksikan live kali ini. Kenapa tersebut Snonggeng? Sejak ada nama lain lah. Snonggeng lah. Snonggeng. Tongkeng. Tu ada tulis Tongkeng. Sorry. Tongkeng tu saya selalu sebut. KL panggil tongkeng ya? Tongkeng. Kami panggil Snonggeng. Makan leher ayam tu. Satu pack dah habis guys. Satu pack habis? Minta maaf, dah sold out untuk satu pack. Kita tak akan restore dah sebab dah habis. Okey, satu pack dah ayam. Kita hanya dah 3 pack sahaja. Okey. Tak. Ni bukan ready to eat. Jangan. Goreng dulu. Jangan. Jangan. Lagi-lagi korang beli ni ready to eat lah. Dia bukan ready to. Elok lah korang nanti. Kena keluar duit pula kat hospital. Tak. Ni semua kena masak. Semua kena masak. Okey. Buntut ayam tak ada. Okey. Tongkeng ayam tu tak ada. Snonggeng tak ada. Leher ayam tak ada. Tengkuk. Mereka cakap tengkuk. Tekuk ayam. Mulut ayam tak ada. Mulut ayam mana boleh makan? Cepat guys, cepat. Tekan back Tadi kita sold out satu pack sold out. Betul. Ada yang dah sold out ni. Satu pack dah sold out. Sorry, satu pack dah sold out. 3 pack sahaja. Yang ada 3 pack tu apa? 3 pack tu untuk kambing dengan ayam. Kambing dengan ayam tinggal 3 pack je. So, korang beli yang 3 pack punya. Okay, now. 5,000. No, tekan. Cepat tekan. Like. Pasal nak tengok yang gambar love ni laju. Cepat guys. Tolong cepat tekan like bagi FYP. So siapa yang terlepas untuk nak beli, diorang boleh lalu kat FYP, diorang beli. Siapa yang dah untung dah dapat beli tu, bersyukurlah. Tapi masih ada. Ya, harga tu untuk malam ni je dan tak lama dah harga tu. Korang 5,000 mata memandang ni pergi ambil seorang satu. Cepat, saya nak top up lagi. Cepat, kita nak bagi harga best kat korang. 5,000 mata memandang ni korang pergi ambil. Ini ayam, nak tanya apa pasal ayam, pasal kambing. 2 barang ni kita jual malam ni. Ini barang-barang, mari. 2 barang ni kita jual malam ni. Cepat malam ni. Kita tak tika. Saya nak like tu sampai 4 million baru saya berhenti bercakap. Cepat. Ada 2 barang ni. Cepat guys. Come on. Kambing single dah habis. Ya, banyak. Memang single memang selalu habis dulu. So kita ambil yang couple pula. Kambing yang couple. Kau pernah tengok kambing couple? Tak pernah kan? Beli. Okay. Dan beli kambing combo. Thank you siapa yang beli kambing combo tu. Thank you. Ayam tu salut dengan tepung. Ya, salut dengan tepung. Tepung dia sangat berkualiti. Kalau beli combo lagi jimat tau. Kalau kau beli combo kambing 3 ataupun ayam 3 lagi jimat, lagi murah. Sebab beli banyak lagi murah. Lagi jimat, lagi berbaloi, lagi padu, lagi hebat, lagi semat, lagi bantat, lagi cepat, lagi bagus, lagi beli, lagi cepat. Siapa yang beli yang combo, anda adalah orang-orang yang tergolong yang berfikir jauh. Okey, sebab korang jimat satu dan keluarga dapat makan, ramai dapat rasa. Oh, batuk pun. Sedap. Apa dia? Awak ni. Oh. What the hell? Oh, macam tu. Kenapa? Oh, tadi terbalik tulisan. Terbalik, batuk pun. Lepas tu kat sebelah sana tengok terbalik juga ke? Ni betul. Terbalik juga. Kat sana terbalik kan tulisan tu? Betul je. Betul. So kenapa kita nak tengok terbalik? Cepat kan beli. Kan tulisan mat tu jadi sengit. Oh, ingat jauhi pula kan. Kat dalam tu sebab tak flip kamera kan. Itu macam tu lah tadi. Macam tu lah tadi. Aku tak faham ni. Tadi tu macam tu. Yelah, daripada tadi macam ni. So nak flip balik ke? Tak ada saja. Bagi orang boleh baca. Takut dia tak balik kan.
Ayam tinggal yang 2 set. Ayam tinggal 2 set saja. Ayam tinggal 2 set saja. Couple dengan keluarga. Tinggal couple dengan keluarga je. Sebab yang single, semua single dah beli. So beli yang couple keluarga. Cepat-cepat guys. Go ni. Keluarga, couple dan juga Kan? keluarga. Tadi dah betul dah kan? Keluarga ayam, keluarga Tengok cakap tadi betul dah flip tadi tu. Keluarga. Ni kan? Ha. Apa jadi kalau kita tekan? Itu balik. Ayam Tak terbalik jadi orang betul lah. Sekarang tu. Kalau Una letak tangan di sini ke sana. kambing tinggal yang keluarga. Pening lah tengok flip kamera pula. Tak apa, biarkan. Ini yang betul. Betul. Korang kalau kata korang nak beli kambing dengan ayam yang keluarga boleh ambil, tapi untuk kambing keluarga, ayam keluarga, awak tengok dapat berapa lagi jimat kalau awak beli. Betul. Cepat guys, cepat ambil seorang satu saja dan take back. Thank you Suryati. Jangan ditukar kiri kanan bening. Dan payment Kak Long JB. Thank you Kak Long JB. Kak Long JB Saya akan pergi JB untuk cakap Kak Long. Thank you. Kak Long. Thank you Kak Long JB. Kak Long memang padu. Siapa beli lagi cepat. Saya nak sebut nama siapa yang beli. Yang betul-betul beli tau. Siap. Elias Jazz. Thank you siapa yang sebab beli. Elias Jazz. Thank you tau. Ya pakar. Okay. 3 saya nak 4 juta like. Come on. Cepat tolong bagi saya dapat 4 juta like. Come on. Dan beli, thank you so much. Thank you. Mutiara Hati. Hanis Donat. Thank you sebab beli. Sasha Yasa Basir. Yang couple ada lagi 20 set saja lagi. Cepat dapat nak minum. Sasha Yasa Basir. Thank you sebab beli. Ramai orang beli ni. Thank you so much. Tu. Nugget. Tak beli pun. Nugget Milo. Cepat. Padu tak ni? Padu gila. Memang padu gila. Dua barang ni yang saya jual malam ni memang dua-dua ni barang yang memang padu. Okey, jangan risau. Dah habis dah. Sama-sama saya dah makan tadi. Saya makan kambing, saya dah makan ayam. Okey, kalau ayam ni ada dimasak yang spicy punya, ini contoh dia. Okey, ini contoh dia. Tadi banyak, memang banyak tadi. So tinggal yang ini sahaja sebab dah lama dah makan. Lepas tu dia pedas, memang sedap. Yang sedap. Tak tipu. Kalau tak sedap saya tak jual. Saya tak tolong sekali dengan Pak Mat malam ni jual. So ada dua. Cakap dekat jahat dekat Hanau. Belakang tu lalang. Budak tu. Budak tu memang betul macam tu. Macam mana? Dia memang lalang kau. Dalam drama lah. Betul-betul tak. Tak lah, dalam gambar tu lah. Ya, tak adalah dia. Entah. Ke dia dihasutan? Dia senang terhasut dengan mak dia, dengan pak dia. Lepas tu dengan mak tiri dia tu. Entahlah, ngarut dah. Kenapa kalau Una jadi Hana kan, Una memang pulas dengar dah. Memang patut pun budak tu kena pulas. Tiba kan. Okey guys, cepat guys, cepat. Tekan beg kuning, kita dah nak end dah guys. Kenapa tak sama? Sebelum ni diorang keluarkan berapa punya? Ni 400. 550 gram. Yang tu 550 gram. Ini yang kecil punya. Ini yang pack mini punya 400 gram. So ada dalam ada 2, ada 3 slice kat dalam ni. Jadi ini sebenarnya pack combo yang murah. Bagus. Jadi beli 3 pack malam ni RM55 sahaja. Okey. Satu pack RM99. So tekan like, share lagi cepat. Paling handsome Encik Sufian. Tu dalam drama tu. Dalam drama tu kot. Tak tahulah. Sufian siapa dia pula dah. Thank you siapa support saya nak Kamal Adli. Allah. Awak dapat RM44. Tu beli apa RM44? RM44 tu yang set couple. Awak beli yang couple. Betul. Yang tinggal sekarang 2 je. Couple dengan family je. Okay. Dapat voucher kau. Nak korang akan dapat voucher juga. Ada voucher dengan free shipping. Dapat naik kapal percuma. Korang boleh join naik kapal lagi ship barang tu. Okay. Jom couple. Tak. Kita tak jual jom couple. Kita jual ayam couple je. No. Kita minta maaf, kita tak ada COD sebab kita takut nanti orang tak nak, orang hantar balik, rosak makanan. So kita hanya buat delivery sahaja. Okay. Thank you tau. Saya tak ada dalam beg kuning. Tak muat. Kepala saya tak muat dah kat dalam tu. Berani mana Usha tak ada. Hanya saya je. Usha tak ada. Usha tengah kerja kot. Satu pack kambing 400 berapa saiz? Ada dalam pack kambing ada dalam 3 mungkin 2 slice. Dia besar lah. Ini contoh. Ini contoh yang satu pack. Dia dah masak. Kita patutnya kalau korang better korang masak ni lah. Yang couple ada 12 set je. 12 set ke lah. 12 set. Couple tinggal 12 set sahaja. 12 set je lagi tinggal cepat. Couple tinggal 12 set je. Cepat. 我是秀色牛这是下呀。这我的3 set jangan sampai saya cakap pasal lain pula. Nak saya tak boleh. Saya tak boleh. Rugi saya tak boleh makan. Ni semua boleh makan. Saya tak boleh digoreng. Napi bawa susu siwa. Tak apa, saya suka bergurau. Dan memang thank you
Auntie NS. Wah, dia ambil ni lah. Nak komen lebih-lebih tak komen kena. Tak apa komen je. Saya dah baca dah. Chili's mata kamal ori. Couple tinggal Couple tinggal 5. Couple tinggal 5 je. Mata Saya tak restock lah couple. Habis. Habis Mata couple, kamal habis ori ke? Kenapa awak tanya mata saya tak ori ke? Habis couple habis tak start. Apa dia? Habis couple tak restock dah. Wah, couple dah habis tau. Kita tak boleh nak restock dah. So kita tinggal family je. So couple tinggal sikit je. Couple tinggal berapa? 5 set. Dalam 5 set je. So kalau tu kita tak top up dah. Saya minta maaf lah. Kita terpaksa pergi Pening tu. Mereka terpaksa pergi Pening Pak Mat tu. Kena pergi potong je ayam. Tinggal lagi 4 set korang. Couple tinggal 4 set lagi. Come on. Saya belikan sesuatu nak bagi kat siapa? Thank you sampai tengok drama saya. Thank you. Nak habis lah. Lagi 15 minit nak habiskan. So tengok habiskan. Cepat beli koma. Koma beli. Ada ni saya jual. 2 barang ni saya tunjuk dekat korang. Kambing daripada Pak Mat Western. Mat Chicken Crispy pun daripada Pak Mat Western. Dua-dua daripada Pak Mat Western? Dah kenapa? Sebab dia orang lah yang jual. Couple dapat original. Muka macam Kamal Adli. Tak ramai cakap muka saya macam Kamal Adli. Saya dapat bukan original Kamal Adli. spicy satu. Saya bukan Kamal Adli. Couple dapat 2 ni. Kalau couple dapat original dengan spicy awak. Siapa beli couple? Ni 2 ni. Ini. Ini memang selalu gaduh ayam 2 ni. Dia orang macam suami isteri yang tak ngam dah. You pergi mana? Tak mana? Tahu air dia cakap. You air keluar. Tak saya tak nak bagi tahu air keluar dulu. Tak ada. Pam itu bungkuskan dia orang jadi ayam tepung. Kami tak gaduh dah. Okey? Ayam Mat Chicken Crispy yang spicy yang original ni ada set couple tinggal lagi 5 set Betul. je. Betul. Awak akan dapat 3 pack. Okey, saya So minta original 1 spicy. Minta maaf kita tak boleh nak hantar dekat Brunei. Tak boleh. Sorry sangat. So orang Brunei datang sini beli. Boleh pergi Pak Western kat Penang tu terus jalan-jalan makan dia punya tomahawk nasi lemak tu. Apa dia? Couple tinggal 3 set sahaja. Cepat. Una tengah makan. So dah nak berita. Ada nak kambing je order lain 3 pula. Tak apa order. Korang couple tinggal 2 family. Siapa tak dapat couple saya ulang sekali lagi. Korang beruntung kalau siapa yang beli family. Bye. Makin handsome. Beli yang family dapat 3. Please beli yang family tolong. For me untuk saya malam ni tolong. Tolong beli yang family. Sumpah saya cakap ni tolong beli. Laju kan. 2 set. 2 set tu tak apalah. Habiskan juga. Tapi beli family juga. Beli 3 tu family. Beli kambing juga. Please. Jangan sampai saya backflip kat sini. Kenapa pula backflip pula? Sebab kecewa dia tak beli 3. Couple tinggal 1 set. Armin tengah cari duit lah. Cepat nak habis dah. Cepat dan order thank you jual awang. Jangan sampai saya cepat sebut nama saya. Nama awak siapa? Okey, dah kurus ya. Ada bahagian dia tertangguh. Tengah tengok bahagian tertangguh. Thank you sampai tengok bahagian tertangguh. Shuffle sikit. Shuffle. Kiraan. Dalam kiraan 10. Kenapa nak pergi mana? Habis dah. Tak nak habis dah. Couple. Couple dah habis dah. Oh, couple dah habis dah. Tak apa, kita ada family lagi. 9. 8. 8. Itu untuk couple lah. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Couple habis. Habis. Okey, couple habis. Tapi ada family lagi. Sol. Dia orang cari tu. So kita ada apa? Couple tak pergi. Couple tak Suka hati dia cakap pergi couple habis. Couple tak habis lagi kita kira. Saya tadi rehearsal dah tadi. Kita cuma nak try macam macam mana nak habis. Macam tu kita orang sebut. Abang kira, abang kena kira. Bukan dia. Abang. Una tu dia ajar saya macam mana nak tutup sale nanti. Okey. Tak apa kita teruskan lagi. Kita ada lagi. Cepat. Couple ada lagi. Siapa beli cepat beli cepat. Ini je. Saya ulang lagi sekali siapa yang baru masuk baru tengok. Alamak, tak ada dia. 10. Sol. Couple dah Sol. Couple Sol. Ingat keluarga. Saya tinggal keluarga je. Keluarga macam ni. Okey, ni keluarga. Keluarga bahagia. Keluarga ada 80 weh. Indahnya. Apa dia? Apa ni? Apa dia? Keluarga tinggal lagi 8. 80. 8 je. 8 ke 80? Okay guys, keluarga ada 80 lagi. Cepat. Keluarga saya beritahu ni saya beritahu last. Ini harga untuk malam ni je. Untuk family, untuk 3 ni. Keluarga ni beli 3. No. Kalau beli satu, kalau sekarang ni harga dekat pasaran RM29.90. Okay. Tapi untuk malam ni kita potong jadi RM23.90. Tapi kita nak minta korang beli yang keluarga punya, family punya combo RM69. No. RM64.90 lah kalau tak silap saya. Kan? So beli sekarang. Siapa dah beli yang family? Habis last keluarga cepat keluarga. Kita nak habiskan keluarga je sebab kita nak pulang balik jumpa keluarga.
Pulang. Balik jumpa keluarga. Tapi saya nak balik tengok siapa. Pulang cepatkan. Indahnya insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih mencari duit kat sini untuk jual ayam. Mengapa kita terpisah dari rahmatnya? 75. Ada 75 lagi kalian combo. Cepat, saya akan nyanyi lagu Keluarga Bahagia untuk Ayam. Aku ni dah orang ingat kamu ni buat terbiak dan nak mampu yang ni. Tak apa, tak kisahlah sebab jual ayam hari ni. Okey? No. Dia dah mengantuk, lepas tu saya makan. Tak apa, makan je Luna. Hari tu pun orang bagi chance diam je. Kalau memang betul bercakap kan. Apa dia cakap? Satu pack ada berapa ketua ayam? Saya ulang lagi sekali. Kumpul semua orang. Dia dengar sekali je. Okey, satu pack ni berat dia 850 gram. Kita main berat. Okey, so dalam ni mungkin korang akan dapat ada yang dapat 8 ketul, 9 ketul, 10 ketul yang kita orang buka tadi makan. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.